Kodok. Kalaulah boleh makan betul-betul, sedapnya. Berapa lama nak masak ni? Kejap lagi, Mak. Saya suka. Kalaulah boleh makan betul-betul, sedapnya. Tara pergi solat tadi, Tara kemas sikit-sikit, esok kan dah nak puasa. Yeay, esok puasa! Mana ni? Nanti saya tak datang makan sama kawan-kawan. Papa, datang sama saya. Besar juga. Apalah dah sini? Ada, aku nak kurus. Yang tahu sama je, sama tak kurus juga. Kau ni, aduh, aku saja je lah ikan payung, sakit lah. Kawan-kawan, bulan puasa, bulan bagi kepala. Kita kena batal untuk masuk pada tahun ni. Betul-betul, salat terawih jangan tinggal tau. Kita juga bisa amalkan perilaku baik seperti pandu janji minggu lepas. Kalian ingat enggak? Ya ada, aku lupalah. Alah, yang ni. Oh, dengar ya. Memancing ikan terlentur joran. Oh, dengar ya. Memancing. Memancing ikan terlentur joran. Ikan aruan terbesar. Ingat mengingatkan sesama kawan, berbaik sangka seperti keluarga. Ho. Saya mau juga dengar ya. Saya mau juga dengar ya. Lapa gugur di atas batu satan masa bulan Ramadan. Hormati ibu bapa sepanjang waktu hidup berkat zaman berzaman. Saya suka. Selamat berpuasa kawan-kawan dan senantiasa amalkan nilai-nilai budi dalam kehidupan. Bye. Nah. Ramadan tiba, marhabannya Ramadan marhabannya Ramadan marhabannya.